Content yang convert untuk run ads. Tak kisahlah korang nak run ads ataupun tidak, insyaAllah konten ni memang sangat sesuai untuk nak bagi conversion sales. So ada 4 benda. Yang pertama adalah saya namakan dia 30 saat tour. Apa maksud dia? Simple saja. Video ni 30 saat. Dia punya flow, testimoni, agency, offer. Contoh, 1, 2, 3. Korang cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Dia kata apa? Memang padu kan? Sekarang di stok tinggal 4 je lagi. Dapat offer sekarang. Harga dia RM19.90. Yes. Pendek macam tu, kadang-kadang itu yang lebih convert. So, itu adalah 30 second to war. Testimoni, agency, offer. Yang kedua adalah hook masalah. Ni best. Iaitu adalah video ni dia lebih kurang 45 saat. So, video yang conversion ni adalah macam mana? Masalah, kritikal ke masalah, bagi solusi dan bagi offer. Contoh, kita jual perfume. Masalah apa dia? Bau busuk. Kritikal ke masalah sampai awet tinggal. Sampai kawan tak ada. Sebagai contoh, bagi solusi dan offer. Contoh, 1, 2, 3. Badan korang tu sentiasa busuk sampai korang punya awet tinggalkan korang, sampai tak ada kawan. Last kali rasa forever alone. Jangan risau. Dengan perfume ini korang boleh spray dekat sini, dan dekat sini boleh tahan lama, dan insya-Allah korang akan terus ada awet dan ada rezeki. Harga dia berapa sekarang ini? Korang cuba tekan dekat beg kuning, harga dia kami bagi less adalah RM49. Contoh. So kita tunjukkan dengan masalah dulu, kita kritikalkan masalah. Seterusnya adalah hook impian. Apa maksud hook impian ni? Kita tunjuk dulu impian pelanggan. Dan bagi solusi. Contoh kita ambil perfume. 1, ni contoh 1, 2, tapi kena masuk insert. Sebagai contoh saya tunjuk korang. 1, 2, 3. Korang nak tak kawan-kawan banyak mengelilingi korang? Sekeliling korang. Korang nak tak ada awet yang cantik dekat korang? Korang nak tak dapat jodoh pada tahun ini? So, dengan solusi bagaimana? Korang kena wangi dulu. That's why korang kena pakai spray ini, perfume ini yang korang boleh spray dekat sini. Boleh tahan lama. Bau dia memang sangat fresh. Yang di mana harga sekarang ini adalah RM19. Korang boleh tekan dekat beg kuning. Ataupun korang boleh tekan link kat bio. Tak kisah. So, nampak tak? Kita tunjukkan impian dahulu. So, kat situ lah korang kena banyak masuk insert. So, mainkan dengan kita jual impian orang. Orang rasa macam, ush, aku nak lah macam ni. So, beza Yang ni impian. Yang ni adalah masalah. Yang keempat adalah hook trend. Yang ni penting. Iaitu adalah apa dia? You ambil apa sahaja yang tengah trend dan you masuk kat offer you. Contoh. Ni contoh saya bagi lah. Contoh trend sekarang ni ke lagu ni kan. Contoh you kena kreatif lah. Nampak ni? Saya buat trend tapi yang relate dengan apa bisnes kita. Yang ni pun sesuai juga untuk conversion. Orang suka tengok sebab dia hook. Lagi, ni contoh orang buat. Saya kreatifkan. So, apa yang trend, kita ikut. Kita relate dengan bisnes kita. So, dia ada 11 sebenarnya. Tapi saya share 4 benda ni pun dah padu dah. 4 benda ni korang boleh try. Dan